Assalamualaikum warahmatullahi. Buat semua para penghafaz Al-Quran yang cemerlang di dalam keputusan SPM baru-baru ini, berita baik untuk anda semua. Kami di peringkat MARA telah pun bersetuju setelah berbincang dengan Ketua Pengarah dan Pengurusan untuk memberikan keutamaan kepada pelajar-pelajar hufaz yang cemerlang untuk ditawarkan tempat di bawah program Young Talent Development YTP untuk ditaja dan dibiayai pengajiannya sehingga ke luar negara dalam pelbagai bidang-bidang profesional yang strategik berkepentingan negara, termasuklah kedoktoran, kejuruteraan, perakaunan dan sebagainya, yang terbuka bukan hanya kepada pelajar-pelajar MRSN Ulul Albab, SBPI Sekolah Berasaran Penuh Integrasi, SMKA, SABK, sekolah menengah harian biasa, mahat-mahat tahfiz maupun sekolah agama di bawah kerajaan negeri maupun persendirian. Anda boleh memohon di bawah program YTP. Yang penting, ini adalah hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai hufaz profesional yang satu masa nanti akan mengemudi negara dan memimpin dalam pelbagai sektor dan industri. Sebagaimana firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, iaitu mereka yang hatinya sentiasa dekat dengan Allah, sama ada ketika berdiri, duduk maupun baring, dan pada masa yang sama menggunakan akal fikiran untuk memahami dan menguasai kejadian langit dan bumi, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepentingan dunia pada hari ini dan masa depan. Dan inilah yang ingin kita lahirkan sebagai pengemudi kepada tamadun manusia pada masa akan datang, sebagai generasi khaira ummah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Assalamualaikum.